Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Sekali ini kami berada sekali lagi di kawasan Peranginan yang terkenal di Malaysia, iaitu di Cameron Highland. Kita actually on the way balik Kedah sebab hari ini adalah 29 Ramadan. Dia either way lah, sama ada besok ataupun lusa akan jatuh raya kan. So kami on the way nak balik ke Kedah tu, singgah sekejap di area Cameron Highland lah, saja lepak-lepak santai-santai. Okay, jom guys saksikan vlog kami kali ini khusus untuk anda semua, memang terbaik. Oh yes. Okay, sekarang ni kita dekat area Kia Farm kan, betul tak? So Kia Farm ni tadi baru lepas hujan lebat. Alhamdulillah lah, kita sampai ni memang hujan lebat. Saya tengok Mama dan Afah tengok basah kat basah kan. Tapi anyhow sangat-sangat santai lah. Sekarang ni hujan dah sikit. Jom kita saksikan panorama ataupun suasana lah di Kia Farm sekarang, iaitu jam lebih kurang dalam pukul 3 petang pada Ramadan hari yang ke-29 hari ni. Terbaik. Oh yes. Sebenarnya nak cari jagung dengan tu lah, tapi kita akan beli kat belah sana. Cuma sini kita tengok mungkin coklat-coklat kot. Tengok coklat-coklat ke roti. Okay. Carilah. Orang dah balik kampung, tapi masih lagi ada pengunjung lah. Tengok guys ni, banyaklah souvenir kat sini. Korang boleh pilih lah. Kali ni sebab ikut Mama dia dapat free raya. Alhamdulillah, saya pun last minute dapat juga free raya. So itulah, kita satu hari sebelum raya kita datang sini dapat kita tinggal sekejap dekat kawasan Cameron Highland. So nanti coklat. Ni guys, harga dia masih lagi maintain lah dalam ni. Tengok ni, satu bekas macam ni RM10. Yang tu coklat sedap. Ada ni satu kotak, 7 kotak RM10. Kita dah dapat Coco Jelly. Ni adalah antara trademark kalau datang Cameron lah. Jadi kita beli satu pack cukup lah. Guys, saya nak cerita tadi hujan. Walaupun hujan dia sekejap je, tapi memang sangat lebat lah. Okay, macam saya ni memang memang basah. Memang basah jeruk lah. Kalau kita panggil basah jeruk. Kalau panggil basah lecun lah. So, tapi dia cepat kering lah, sebab walaupun dia sini sejuk, tapi dia ada wind, ada angin. So, saya dah rasa macam tak dah kering lah. Ni RM10 semua ni. Yang belah ni RM15. Ni ni ada ni. Kak. Ambil satu kak. Ambil satu. Ambil tu. Ni, ambil kek. Ambil tu. Nanti bubuk apa? Ini Bon, ni cantik ah. bunyi tu. Oh, dah. Okey. So kita dah beli coklat, and then ni dah beli coklat dengan souvenir. Okay, and then ni guys, kat depan kami ada ni guys. Ni antara, kalau sini antara main attraction lah kalau pergi kat Kia Farm, iaitu di alpaka. Jom guys. Ini guys, alpaka. Ini yang kat luar ni free lah. Ni guys, tengok dia tengah kencing. Ni makan, do not feed alpaka dengan your own food. Guys, comel. Biar sentuh. Cepat sentuh. Ni ada ni boleh bukan ni. Jangan bagi makan. Babi, touch. Bukan. Boleh. Tapi cantik. Bahagian alpaka yang free lah. Kalau datang dekat Kia Farm ni, ada satu section tu, dia ada beberapa ekor. Dia orang memang khas, dia letak kat luar tu macam satu daya tarikan jugalah. So yang tu memang free. Dia ada satu lagi pusat alpaka kan, yang tu korang kena bayar. Kalau satu entry lebih kurang dalam RM1
belas-belas dan make sure kalau yang tu korang kena bayar cash sahaja. Kalau sebelum ni dekat area yang free ni kita hanya nampak alpaka, tapi sekarang ni dah ada anak baru. Ada kambing kan, mini kambing. Dah tahu nama dia apa aku tu? Tengok minum air. Cantik guys. Cantik guys, tengok. Meh, nak try pegang dia. Bulu dia fluffy kan. Yang 2 ekor tu ni macam kita macam kot. Yang ni macam bulu dia orang ambil. Cuba nak pegang. Dia jangkut lah, nak jangkut dia. Ni guys, kambing ni memang bau kambing lah. Jom, dia nak cuba touch dia. Berjaya tak? Ha? Oh, tapi tanduk dia ni, dia dah buang dah. Itu maksudnya dia. Oh, dia. Oh, ni garang ni. Ini garang guys. Satu rumput ni, satu gulung rumput So harga dia dalam RM3. Kalau 2 rumput tu harga dia RM5. Kambing pygmy ni. Pig apa? Pygmy. Pigmin. Ya. Alright. Oh, ini tak besar. Tak besar ni. Memang kecil saja. Ya, kecil saja. Oh, okey kira. Ini. Guys, mama kata comel. Terbaik bah. Bawa mak alpaka sampai anak-anak. Kecil-kecil badan lah. Comel. Okey sah, alpaka ada biri-biri badan. Okay guys, alhamdulillah kita dah settle dekat area Kia Farm ni. Tengok guys, sekarang kita cuba tengok dia punya suhu berapa guys. Okay, kalau kat atas ni dia tunjuk okay, sekarang pukul 4 petang. Suhu dia adalah 22 Celsius, darjah Celsius. Walaupun macam tu, tapi mungkin disebabkan dia ditambah dengan hujan. Tadi hujan lebat, sekarang dah hujan ringan. Oh, memang dia penambah rasa lah. Memang sejuk. Okay, memang kami tadi prepare ni guys, bawa payung sampai bawah. Kami tak tahu esok kepada esok ataupun lusa raya. So sekejap lagi kita nak ni lah apa, nak pergi cari makanan untuk buka puasa. Lepas tu nanti kita tunggulah macam mana kata penyimpan besar penyimpan besar Maharaja nak umum sama ada raja jatuh esok ataupun lusa. Kalau jatuh esok, kami akan terus balik straight lah, terus balik ke Kedah pada malam ni. Kita balik bawah. Sebelah sana dah nampak gabus kan. Ya. Oh, memang tremendous scenery view. Okay guys, seperti mana yang Abang Cameron cakap pun, kalau korang nak datang ke Cameron, make sure datang kalau boleh pada bukan hari public holiday, satu. Lepas tu kalau boleh jangan datang pada weekend. And then kalau nak datang juga pada waktu tertentu tu, waktu yang sesak, cuba datang pada awal pagi. So itu antara tips-tips daripada Abang Cameron lah yang memang kami pegang. Terbaik bawah. Guys, ada burung merpati putih guys kat tepi kereta kami. Cantik guys. Tengok. Cantik kan? Ni ada kawan dia. Ni burung merpati yang biasa lah, tapi tengok memang sangat cantik, comel guys. Wah, tu warna campur lah. Tengok. Dia campur pada. So baby tunjuk mana? Ni dah macam ayam kan, betul tak? Itik. Hai. Baby nak tegur dia. Ni yang mana putih ni, baby. Tu. Okey dah. Okey. Hai guys, okay, sekarang ni kita dah sampai di Tokyo Town. So kami first time datang sini. Kita nak tengok apa yang viral sangat dan menarik dekat sini. Jom ikut kita layan. Terbaik boh. Tu, even toilet pun cantik kan.
Ni guys, belakang Mama dan Alfa ni ada ni signboard apa pintu gerbang Tokyo Town Cameron. Memang terbaik pun. Okay, jom. Itu ruang kimono tu. Ni guys, kalau korang datang sini ada boleh sewa kimono. Harga dia untuk 2 jam RM48 saja. So sini dia banyak ni lah macam hipster cafe. Menarik ni chocolate chip cookies. Ada chocolate chip, cookies, cheese cone pun ada kat sini guys. Ni dia Blueberry, coklat sama dengan red velvet dan yang ni apa? Biscoff. Biscoff lupa. Oh, yang ni yang ada flavor, yang ni yang original. Yang tu yang ni mix. Yang ni mix. Yang ni ada red velvet, coklat sama dengan Ori. Harga sama? Harga? Harga yang ni RM20 saja. RM20. Yang plain? Yang ni plain pun RM20 juga. RM20 juga. Sebab seksi dia besar kan? Dia besar. Kalau kecil yang ni RM10 saja. Okay. Yang ni 3 saja. Isi ada 3. Yang ni pun sama juga. 3 RM10. Yang ni coklat cake, bukan aiskrim. Oh, Kalau aiskrim yang ni 2 tummy yang ni tummy. Yang ni aiskrim tu. Betul lah sebab dia dalam freezer ni. Yang ni besar, yang tu kecil. Ini yang kecil. Ini yang macam ni lah. Macam ni juga. Macam ni, tapi dia beza dalam saiz saja. Oh, saiz dia berbeza. Saiz dia beza. Yang tu tiramisu. Oh, tiramisu. Okay. Ini slices semua tiramisu type cake. Cuma topping berbeza. Topping berbeza je. Yang ni ada Oreo, kopi, mixed berry, matcha, coklat sama dengan biscuit. Tu custard. Ni semua ready custom made sendiri semua ni. Ya. Yang ni Cantik. Cantik. Ni macam atas ni. yang atas dua ni 15, RM18. Kalau yang bawah sekali 4.20. RM4.20. Okey, thank you. Jom kita pergi kat ni. Antara ni kita pergi kat tempat yang paling orang kata viral kat sini, iaitu di Tokyo Skytree tu kat belakang. Replika Tokyo Skytree. Skytree. Jom. Oh, ni lagi tu ni. Jom cepat tengok. Cepat. Wah. Hari tu kita tak naikkan Skytree sebab Masa kita pergi kat Asakusa kan, betul tak? Oh guys, tempat dia memang sangat macam kejepunan betul tak? macam ada je pun masuk dah jumpa dah Boruden. Jom pergi sana Pak. Kan? Okay, so guys, ini kira antara dia punya landmark kat sini lah. Tahun ni memang kedai dia semua berkonsepkan design Jepun, ala-ala Jepun. Guys, tengok cantik kan. Dan memang sangat-sangat tersusun. Tapi ni sebab musim ni kan bulan puasa, ada yang tak buka lah. Tapi tak ada masalah sebab tak semua yang tak buka, ada yang buka. Ni ada bagels, ada dim sum, ada deep fried chicken skin pun ada. Ni ada oishi sushi. Ni sushi pun ada guys. Korang makan ni memang korang berada kat Jepun lah. Minum Tokyo, donburi pun ada. Ni minuman ni, yang ni dia okey, ni ada blackcurrant, lychee soda ada, Blue Lagoon ada, coklat pun ada, passion fruit, Yakult pun ada, strawberry, matcha, milk pun ada. Harga not bad, terbaik. So guys, kalau yang ni untuk aktiviti tangkap ikan ni, harga dia RM10 untuk seorang. Ni bahagian luar guys. So tengok pokok bunga kat sini memang sangat cantik guys. Dan kita nak pergi cari satu lagi landmark kat sini, iaitu di kereta api Shinjuku Line. Tak salah kami memang kat sini ada. Jom kita pergi cari. Kami plan antara satu dia nak pergi buka puasa
sama ada nak pergi kat Bazar Ramadan di Tanah Rata ataupun juga nak cari kawasan area sini lah. Tapi kita tengok macam mana, baru jam 4 petang, masa lagi awal tu. Cheese coin tu yang famous dekat Osaka. Jom kita tengok. Ini ni berapa satu bang? 10 kan? Oh, okay. So antara present yang ada kat sini ada classic cheese, ada kunafa strawberry, ada kunafa pistachio dan juga kunafa coklat. Ada sausage bite, ada coconut jelly, ada ni, ada fresh lamb leg skewer ada. Harga dia RM5 per pieces. Ni guys, kalau korang pergi ke Jepun memang tak sah guys kalau korang tak pergi dekat dia punya vending machine itu, game-game kan, apa fun game box tu. Memang banyak guys dia tak. Masa lagi di bulan puasa, tengok ramai orang, cuma tak crowded seperti biasa lah. Kami masih lagi mencari kat mana dia antara tarikan tu, iaitu di Shinjuku Line. Dia ni crispy fried tempura. Harga dia RM15 saja guys. Ni ada sweet potato pun ada RM6. Momodeng. Bomb chicken and bomb fries. Untuk Korean snow cheese, Korean sweet spicy, large size RM24, mix and mash RM28. So not bad guys. Sedap kebabung, loaded fries. Harga dia pun not bad guys. Nyam-nyam. Okay guys, so kami jumpa kedai bomb chicken and bomb fries. Kami beli untuk berbuka puasa. Okay, kita order mix and mash chicken bomb tu, curly fries, medium size. Banyak dia punya pilihan sos yang dia bagi. Sos dia boleh pilih ke dia dah set up? Boleh pilih. Guys, sekarang ni dekat sini pun ada tempat tunggu train macam dekat stesen. Tengok. Ni adalah replika Shinjuku Line train kat sini. Actually dia adalah sebuah kedai, iaitu kedai kek dan kopi. Tapi hari ni dia tutup guys. Kopi ni ada pilihan kopi ada, dan nak kata apa, pastry. Memang terbaik bawah. So jom kita tengok kat dalam macam mana dia punya design dia. Okay, tu ada seat, tu ada kaunter untuk order. Ni dia akan open dia ni. Dia akan open dia punya sliding door dia. Memang terbaik bawah. Okay, jom ni dia punya pemandangan dia. Ni kat sini lebih jelas. Ni guys. Ni ada laluan train dia. B tengok B. Ni ada laluan train dia. Tu laluan train dia. Landasan dia. Landasan rail dia. Alhamdulillah kita dah settle dua tempat yang pada kami sangat-sangat tourist attraction di Cameron Highland ini. Tempat yang ketiga yang kami pergi pada hari ini adalah di Bazar Ramadan di Tanah Rata. Jom guys, terbaik. Saya nak tunjuk tempat kami parking kereta dekat Tanah Rata ni. Betul-betul bersebelahan ni. Dekat terminal Frisia ni. Okay. So sebelahnya ada satu kawasan parking. Saya nak cerita ni ada segi dia punya sink dia tu. Tengok guys. Tengok korang parking in between pokok pine. So memang sangat-sangat cantik guys. Sangat mesmerize. Ni dia guys. Tu dia. Mana ada dekat KL guys, macam ni guys. Tengok guys. So kita parking di bawah
pokok pine. Dan memang keliling dia adalah pokok pine. Memang sangat cantik guys. Okey. Memang terbaik. Jom guys, kita jalan. Kita pergi ke Bazar Ramadan Cameron yang terletak di Tanah Rata. Kalau korang nak mudahnya, korang cari ni lah, kedai Ayaman tu. So ada situ. Dia pukul 8 pagi sampai 6 petang. Kena bayar parking. Harga dia 60 sen 1 jam. 1 bulan RM80. Itu kalau yang memang daily use lah. So alhamdulillah, walaupun kami orang kata apa, datang macam short trip kan, ke on the way nak balik ke Kedah kan, sebab sama ada esok ataupun lusa lah dijangka raya puasa, raya Aidilfitri. So kami singgah sekejap dekat area Cameron Highland ni. Kita buat review ataupun santai-santai. Ya. Udara yang segar, happy yang tenang-tenang saja. Yang penting tenang. Happy? Happy? Yes. Okay, jom kita pergi ke depan ni. Yalah, sebab dia buka sana. Sekarang 19 darjah Celsius. Sebab tadi hujan lebat. So memang sangat-sangat cool, easy. Sangat best. So ni adalah antara, kita boleh kata sebagai Bazar Ramadan tanah tinggi, antara tertinggi di Malaysia lah. Especially di Semenanjung Malaysia, sebab dia berada di tanah tinggi Cameron Highland. Jom kita masuk. Lihat guys, ada orang queue ni. Ni ada jual ayam bakar, ayam madu kan. Ni ada nasi lemak dia, nasi pomok pun ada. Lepas labu, tepung bungkus, pulut inti. Lepas tu lepas pisang. Lepas pisang satu RM9.50. Lagi satu lepas pisang dengan labu. Yang ni betul dia? Yang ni tepung bungkus. Yang ni lah labu. Lepas labu satu dengan lepas pisang. Boleh. Okay guys, sekarang ni kita dekat Bazar Ramadan Cameron Highland Di Tanah Rata. di Tanah Rata. Kita nak beli juadah untuk buka puasa. Kita nak beli juadah untuk berbuka puasa. Curang. Sebelah kanan ada jual churros. Bye-bye. Saya suka churros. Terbaik bang. Bye-bye. So guys, Mama masih lagi tengah tunggu queue untuk bungkus dia punya nasi. Tadi yang ni tak offer lah. Nasi putih, nasi lauk dengan lauk gulai ikan. Dia punya bazar Ramadan dia kecil je guys. Kata apa, macam setompok-setompok, tapi orang kata apa, banyak makanan-makanan yang sedap-sedap lah, yang tempting. So tadi kami nampak ada ayam bakar, ada ayam bakar madu, ada ikan pun ada rasa. Ada kuih. Kuih pun ada banyak. So kalau mungkin churros pun ada. Itu Afan memang Afan suka lah. Guys, dan kita beli nasi. Kita nak cari gulai ayam, tapi tak ada gulai ayam, so kita ambil gulai ikan lah. Sebab semua kasi lauk ikan kecuali rendang daging, rendang ayam. Rendang ayam ada lah. Tak ambil. Kita ambil lah. Maggi pun ada, Maggi goreng. Harga pun RM4 je ayam. Memang terbaik. Kira terbaik pun. Mungkin queue sekejap tapi tak lambat pun. Go. Ni ada jual sate pun ada. Ni yang sebelah sini 12, kita ada holik RM12, sebelah sana RM10. Untuk ayam 10, 12, 12. Ni isi kan? Ini satu? Satu betul. Satu wing dia macam mana? Ni 4, yang tu 5. Yang ni RM4 satu. Ambil 5, ambil 3. Okay guys, alhamdulillah selesai sudah vlog kami di Cameron Highland pada bulan Ramadan untuk kali ini. Okay, sebelum kami mengakhiri vlog kami kali ini, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sehingga berjumpa lagi di vlog akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Oh yeah.